Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, sebelum kita mulakan perkongsian kita pada malam yang mulia ini, kita mulakan dengan bacaan doa mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dalala ilal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbihi wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina maulana Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariban birahmatika ya arhamar rahim. Wa ba'd. Saya hormati barisan ahli Jawatan Kasar Surau Al-Jauhar Taman Sentosa, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar tuan-tuan dan puan? Alhamdulillah. InsyaAllah saya doakan tuan-tuan dan puan sentiasa dalam keadaan sihat, diberikan kekuatan, dikurniakan taufik yang berterusan bagi memenuhkan masa yang ada dengan perkara-perkara yang bermanfaat, yang mana perkara-perkara ini akan menjadi bukti dan juga saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahawa kita semua telah beramal seperti mana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan kudrah, dengan iradahnya, dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, Allah pilih kita lagi untuk bersama-sama mendengarkan ilmu, yang mana ilmu ini kita amalkan sebagai bukti amalan bil jawarih ataupun bukti iman kita. Kerana apa? Kerana iman itu adalah tasdikun bil janan. Iman itu yang pertamanya adalah kita membenarkan di dalam hati kita. Kita benarkan Allah itu Tuhan. Kita benarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita. Yang kedua, kita ada qaulun bil lisan. Kita juga ada iman itu adalah kata-kata yang keluar daripada mulut kita. Bagaimana kita mengucapkan asyhadu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang kedua tentang iman. Dan yang terakhir, ada yang dinamakan sebagai amalan bil arkan, iaitu setelah kita percaya dalam hati, setelah kita berkata, mengucapkan kedua kalimah syahadah, dan yang terakhir kita perlu terjemahkan iman kita ini dengan perbuatan kita, iaitu dengan mengikuti perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan iman yang benar kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita masuk tentang adab-adab yang seterusnya, suka untuk saya berkongsi. Pada siang tadi, alhamdulillah saya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala menghadiri satu talaqi kitab bersama Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid. Sangat famous Habib ni.
Mungkin tuan-tuan puan lebih kenal siapakah Habib Ali ni, dan beliau sekarang berada di Johor. Alhamdulillah sempat saya pergi siang tadi di UTM, dan juga sekarang pun beliau petang malam ni selepas Isyak ada tausiah di Masjid Wadi Hasan sebentar lagi. Jadi kebetulan beliau menceritakan ataupun mensyarahkan tentang adab, dan saya kira sangat cantiklah, moleklah kalau saya kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini. Jadi apakah dia intipati ataupun perkara yang saya rasa cantiklah untuk kita kongsikan pada malam ini? Yang pertamanya, Al-Habib kata ilmu akhlak ini ataupun ilmu adab adalah ilmu yang mana kadang-kadang dia bukan ilmu yang masuk di bawah ilmu at-tasawuf, yang mana kita tahu ilmu agama itu terbagi pada 3, seperti mana yang diajarkan oleh Sayyidina Jibril AS kepada Nabi Muhammad SAW dalam hadis Jibril. Nabi kata apa? Jibril tanya, akhbirni anil Islam, cerita tentang Islam. Maka Nabi pun sebut 5 rukun Islam. Nabi tanya lagi, bukan Nabi, Jibril tanya lagi, akhbirni anil iman, ceritakanlah kepada aku tentang iman. Maka Rasulullah SAW menjawab apa? Berkenaan rukun iman yang 6. Dan apabila Nabi ditanya yang ketiga, akhbirni anil ihsan, ceritakan tentang aku wahai Muhammad tentang ihsan. Maka Nabi kata apa? Nabi kata, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Nabi kata apa? Ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kamu anggap Allah itu melihat kamu. Ataupun Allah in ta'budallah ka'annaka tarah, seolah-olah awak nampak Allah. Fa illam takun tarah, adapun kalau kamu tidak melihat Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Fa innahu yarak. Itu ihsan. Ada maqam muraqabah yang mana kita sentiasa melihat berprasangka perasaan bahawa Allah itu sentiasa melihat kita. Itu yang pertama. Seterusnya, di sana ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW tentang akhlak, iaitu qala Rasulullah SAW, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya sungguh. Kenapa? Kerana risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW daripada awal perkara, daripada tauhid sampailah ke apa-apa ilmu sekalipun, semuanya dilengkapi dengan adab. Contohnya apa? Contohnya kita bangun pagi ada adab. Contoh lain kita ada apa? Makan kita ada adab. Nabi ajarkan. Pergi keluar rumah ada adabnya. Hatta walau di peperangan sekalipun ada adabnya. Ustaz, ada perang ada adab. Ya betul. Perang ada adabnya, walaupun dalam peperangan. Maksudnya memang betul apa sadaqah Rasulullah SAW. Memang benar apa yang Rasulullah kata, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, untuk aku ini diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Memang betul sadaqah Rasulullah. Kemudian Sayyidil Habib kata apa? Tidak sempurna iman kita ni tak sempurna tuan-tuan, kalau ataupun tidak sempurna ilmu kita ini tanpa akhlak. Kerana berapa ramai kita nampak orang ilmunya tinggi. Tanya pasal hadis boleh jawab. Tanya pasal sekian dia boleh jawab. Akan tetapi jika kurangnya satu sayap lain, iaitu adab, maka apalah nilai ilmu itu? Kita boleh lihat macam mana orang yang ilmunya tinggi
tapi adab tak ada. Inilah orang kata asyik nak cari salah orang, selalu mencari satu isu yang mana untuk menjatuhkan seseorang. Ini kerja orang-orang yang ilmu tinggi. Dia memang dia pandai dalam satu bidang ilmu, tapi dia gunakan ilmu dia itu bukan untuk manfaat orang lain, tapi untuk apa? Untuk menjatuhkan. Ini namanya berilmu tapi tak ada adab. Sedangkan Nabi SAW dan juga para sahabat pun pernah berselisih pendapat. Nabi meraihkan dalam Al-Quran, "Washawirhum fil amr." Allah kata, bermusyawarah. Bermusyawarahlah kamu, wahai Rasulullah dan juga para sahabat, kalau kamu berbeza pendapat. Itu. Seterusnya Sayyidil Habib kata apa? Ada perbezaan di antara akhlak dan juga adab. Kadang kita ingat sama, tuan-tuan. Namun di sana terdapat dua perbezaan. Kalau akhlak itu adalah sifat dalaman seseorang. Ada akhlak. Kita nampaklah akhlak yang ada sabar, ada apa dan sebagainya, dalaman. Adapun adab ini dia lebih kepada sifat yang dilihat oleh orang lain. Contohnya, bagaimana dia bermuamalah dengan orang, bagaimana dia berjumpa dengan guru-gurunya, dengan ibu bapanya. Kita boleh nampak adab itu. Itu perbezaan yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, akhlak ini dia terbagi pada dua, iaitu adanya akhlak yang baik dan ada juga akhlak yang buruk. Tidak semestinya akhlak itu kita kata akhlak itu terus baik, tidak. Sebab itulah kita ada namanya dipanggil akhlak mahmudah dan juga akhlak mazmumah. Adapun adab itu ia tertumpu kepada yang baik sahaja. Kita takkan pernah dengar adab itu adab yang buruk, tak ada. Berbeza dengan akhlak. Akhlak itu ada akhlak yang buruk, akhlak yang baik. Tapi adab tak ada. Semuanya baik-baik belaka. Nah, kemudian Sayyidil Habib Al-Habib Ali, beliau menegaskan, beliau menimbulkan satu persoalan. Adakah adab ini ataupun akhlak ini, akhlak yang baik ini, dia adalah satu perkara yang wahbi? Wahbi ni maksudnya anugerah dari Allah, ataupun dia merupakan kasbi. Kasbi ni adalah contoh kita perlu berusaha untuk dapatkan. Jawapannya mudah. Ada orang Allah memang beri anugerah pada dia, dia ada adab itu. Dia tak perlu berusaha untuk menjadi orang yang beradab, namun memang sifatnya Allah beri. Ini tuan-tuan, kita doalah moga-moga kita dan juga anak-anak kita ni dapat anugerah Allah SWT tentang adab ini. Kalau kita lihat tuan-tuan, anak-anak kita sekarang, Allah kadang risau dengan adab mereka. Jadi, dan yang lagi satu namanya adab kasbi. Kasbi ni adalah dia tak ada, namun dia berusaha, dia belajar untuk mendapatkan adab tersebut. Macam kita hari ni tuan-tuan, kita berbincang tentang adab. Ini adab kasbi. Antara usahanya apa? Kita datang kuliah masjid, kita dengar kuliah dekat mana-mana lah, dekat TikTok, dekat YouTube dan sebagainya, kita dengar dengan adab. Dan kita rasa, oh aku ni bukan adab yang tadi yang Ustaz kata wahbi, bukan anugerah Allah, aku faham adab ni, tak. Perlu ada usaha. Jadi itulah yang dinamakan adab, akhlak ataupun akhlak wahbi dan juga akhlak kasbi. Ada satu kisah seorang sahabat Nabi SAW yang dinamakan Mundir.
Munzir bin apa saya kurang ingat. Tadi Habib saya tak sempat catat. Munzir ni dan juga dia mengikuti satu kafilah. Kafilah ni maksudnya apa? Dia daripada tempat yang jauh naik unta beramai-ramai untuk pergi ke Mekah ataupun Madinah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka satu kafilah ini pun semua tak sabar nak jumpa Nabi. Mereka telah beriman dan juga nak jumpa Nabi first time. Kalau kita tuan-tuan seronok lah. Seronok. Siapa je tak tak suka, tak happy kalau nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak jumpa Nabi, sangat kita gembira. Tergopoh-gopoh, semangat tu membuak-buak. Namun apa jadi? Munzir pun dan juga para sahabatnya yang lain ni, mereka pun pergi. Sampai dekat masjid Nabi SAW, orang lain, kawan-kawan dia ni semua, mereka tinggalkan unta mereka, tak berikat. Maksudnya apa? Sampai di masjid, terus tinggal unta, tinggal apa semua benda, terus masuk masjid. Sebab tak sabarnya hati nak jumpa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sahabat lagi seorang ni yang bernama Munzir ini, apa dia buat? Dia turun unta dia dengan tenang. Kemudian beliau ikat untanya di tiang supaya tak lari. Bahkan dia ambil kawan-kawan dia punya unta tadi tu, tali-talinya ikat sekali supaya tidak larilah untanya. Kalau tak nak balik naik apa? Jadi perkara ini dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Munzir masuk ke masjid, walaupun dia yang terakhir, sebab kawan-kawan dia tadi semua dah jumpa Nabi, dia yang terakhir. Nabi panggil Munzir, sini. Nabi kata apa? Allah telah berikan kepada kamu dua anugerah nikmat ataupun dua akhlak anugerah daripada Allah SWT, iaitu Al-Hilm. Al-Hilm ni dalam bahasa Melayunya lebih kurang macam santun, sopan santun. Dan yang kedua, Allah beri ketenangan. Maksudnya apa? Tidak tergopoh kapah. Jadi dua perkara ini Nabi kata apa? Memang hadiah anugerah Allah beri kepada Munzir. Ini dalil mengatakan bahawa akhlak itu ada kalanya dia wahbi, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kalanya dia adalah kasbi, perlu dipelajari, perlu dicari, perlu dialami sendiri. Begitu. Ini berkenaan dengan akhlak itu sendiri. Kemudian di sana ada satu hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Innamal hilmu bittahallum wa innamas sabru bittasabbur. Apa maksudnya tuan-tuan? Sesungguhnya al-hilm, kesantunan seseorang itu, kesopanan seseorang itu adalah dengan dia praktis untuk menjadi sopan santun. Maksudnya ialah kita belajar tadi ada ilmu, ada sifat kasbi, akhlak kasbi. Maka Nabi kata, kalau kamu rasa kamu tidak sopan santun, maka macam mana kamu nak dapatkan? Dengan praktis ataupun dengan cuba ataupun belajar. Kita tengok orang yang sopan santun macam mana. Kita belajar tentang sifat orang sopan santun. Kemudian kita cuba ke arah tersebut. InsyaAllah Allah akan berikan kita akhlak tersebut. Dan Nabi sambung, wa innamas sabru bittasabbur. Dan sesungguhnya orang yang kalau kamu nak dapat akhlak iaitu sabar, maka kamu berusahalah untuk ke arah sabar itu. Jadi tidak semua itu mendapat anugerah dari Allah. Kita sedar diri kita tuan-tuan, kadang-kadang kita ni, aku ni tak adalah beradab sangat, tidaklah berakhlak sangat. Jadi kita kena usaha ke arah itu agar Allah nampak usaha kita dan mengurniakan akhlak yang indah itu. Amin ya rabbal alamin.
Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian. Dan yang terakhirlah daripada Habib saya nukilkan, asbab ataupun punca macam mana seseorang itu boleh mendapat akhlak yang baik. Yang pertama adalah belajar. Macam mana seseorang itu nak tahu akhlak itu baik atau buruk? Dia perlu belajar. Itu gunanya ilmu, untuk bezakan yang mana baik, yang mana buruk. Sebab itu pada hari ini kadang-kadang orang kata kebenaran itu relativisme. Relativisme ni maksudnya satu ideologi yang mengatakan kebenaran itu boleh jadi banyak. Sedangkan kebenaran itu hanya satu. Maksudnya apa? Contohnya kita kata Allah itu Tuhan. Dia kata tidak, itu bagi kamu. Kebenaran aku ada Tuhan selain Allah. Na'udzubillah. Itu. Jadi perkara-perkara inilah yang akan mengelirukan umat. Sebab itulah kita kena belajar yang mana yang betul, yang hak, kita ikut. Untuk menepis segala-segala ideologi yang tidak baik ini, agar kita tidak terikut sama. Iaitu belajar. Jadi barulah kita boleh tahu manakah adab yang baik, mana adab yang tidak baik. Ataupun adab ataupun akhlak yang tidak baik. Dan yang kedua, yang ini paling penting tuan-tuan. Apa sebab seseorang itu boleh dapat akhlak yang baik? Iaitu suhbah. Apa maksud suhbah? Iaitu dengan bersiapa dia berkawan. Dengan siapa dia bersahabat. Kalau seseorang itu bersahabat dengan seseorang yang kuat bisnes, maka kehidupannya itu, kata-katanya itu, perbualannya itu akan baik. Banyak ke mana? Banyak kepada bisnes. Kalau seseorang itu yang sibuk ataupun circle lah kata kan, circle-nya itu ahli agama, maka perbincangan hariannya pun juga tentang agama. Kalau seseorang itu dia seorang ahli maksiat, contohnya pergi kelab malam, na'udzubillah, ataupun dengan kawan dengan orang-orang yang tiada akhlak, setiap hari bercerita tentang minum arak, tentang pergi kelab dan sebagainya, maka itulah perkara yang kita mudah terpengaruh. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita ada satu kisah, seorang itu dia seorang penjenayah, ada lebih kurang 10 orang yang mati di tangannya kerana dia membunuh. Satu hari apabila dia nak berubah, ada seorang, saya tak ingatlah siapa, tapi dia kata apa? Kalau kamu nak berubah, kamu perlu tinggalkan tempat ini. Kerana apa? Tempat itu penuh dengan penjenayah, penuh dengan pembunuh, penuh dengan ahli orang jahat. Kalau dia tak tinggalkan teman, walaupun niatnya dah suci, nak kembali kepada Allah, nak bertaubat, tapi tanpa dorongan yang kuat daripada sohbah tadi tu, maka susah. Jadi maka pergilah kamu ke tempat lain yang mana di sana orang-orang baik, barulah kita akan mudah untuk berubah ke jalan Allah yang sebenar. Alhamdulillah hari ini tuan-tuan, yang mana tuan-tuan sahabat-sahabat kita hari ini, kalau kita rasa inilah sahabat kita, yang mana sahabat kita ini mengajak pada Allah, mengajak pada amal baik, maka teruskanlah sahabat. Kekallah dalam lingkungan itu. Dan ajaklah bersama-sama masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana tanpa sohbah ini tuan-tuan, susah untuk kita bawa diri. Kerana manusia ini memang sifatnya itu perlukan teman. Pepatah Arab ada mengatakan,
Menjalas janas. Dengan kalau kita duduk dengan orang itu, maka kita juga akan termasuk dalam kalangan tersebut. Di sana juga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Nabi kata apa? Nabi kata, seseorang itu adalah mengikut agama ataupun mengikut perangai ataupun mengikut akhlak rakannya. Maka Nabi kata apa? Falyanzur ahadukum, maka lihatlah dengan siapa kamu berkawan. Itu. Jadi alhamdulillah, kalau tuan-tuan rasa hari ini kawan-kawan kita baik, alhamdulillah, teruskan. Bersyukur pada Allah. Sebab di sana ramai orang yang kawan-kawannya yang tersimpang dari jalan Allah SWT, dan dia ikut sekali. Jadi perkara itu kita takutlah, dan juga kita mohon kepada Allah untuk jaga diri kita. Itu sedikit sebanyak tuan-tuan tentang apa yang saya dapatlah daripada kelas pagi tadi, dan kita akan masuk sedikit tentang adab hari ini. Sikit saja tuan-tuan. Lepas tu saya lajak sikit. Iaitu pada hari ini kita sambung dalam kitab Al-Minah Al-Ilahiyah fil Adab Al-Islamiyah karangan Syekh Hisham Kamil Hamid Al-Azhari radhiyallahu ta'ala anhu wa hafizahu wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain, amin. Sebelum ini kita bincang tentang adab-adab bekerja. Hari ini kita nak tengok tentang adab apabila adab ketika duduk di jalanan. Apa maksud adab duduk di jalanan? Contohnya kita berada di pasar, contohnya di mall-mall, terjumpa dengan orang, ataupun di luar sana terjumpa di tepi jalan dan sebagainya. Ada juga ada adabnya. Nak kata detailnya agama kita ni sampai duduk jalan pun ada adabnya. Jadi Nabi kata apa? Nabi kata dalam satu hadis, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Nabi SAW bersabda, terdapat 70 lebih cabang iman. Iman ni banyak cabang, tuan-tuan. Yang tertingginya, cabang yang paling tinggi itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Manakala yang paling rendahnya itu adalah membuang kotoran di jalanan. Itu. Maksudnya, membuang apa-apa sakit ataupun apa-apa keburukan yang ada di jalanan. Dan malu itu merupakan salah satu cabang iman. Nabi selit lagi, iaitu al-haya. Malu itu juga mesti ada dalam diri seseorang mukmin. Tidak kiralah perempuan atau lelaki, semuanya perlu ada malu. Tapi malu pada tempatnya. Bukan malu sekadar-kadar malu, nak pergi depan malu, nak cakap tentang kebenaran malu, tidak. Hanya malu yang bertempat saja, itu yang disarankan oleh Nabi SAW. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi apa? Berhati-hatilah kalian apabila berada di jalanan. Nabi kata hati-hati bila di jalan. Maka sahabat Nabi SAW tanya, wahai Rasulullah, kami tidak dapat mengelak daripada duduk di jalanan. Maksudnya sahabat-sahabat Nabi ni biasa berada di jalanan. Nabi kata hati-hati tadi di jalanan. Ataupun jangan kamu selalu duduk di jalanan. Tapi sahabat kata apa? Susah wahai Rasulullah, kami ni sentiasa berada di jalanan. Jadi Nabi kata apa? Nabi kata, jika kalian tidak dapat mengelak daripada situasi tersebut, maka berikanlah hak jalanan. Maka para sahabat tanya, wahai Rasulullah, wa ma haqqut tariq? Dan apakah itu hak-hak jalanan? Apa hak jalanan yang perlu kita beri?
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata apa? Ghaddul basar. Yang pertama. Nabi kata ada 4, iaitu yang pertama ghaddul basar, iaitu tundukkanlah pandangan. Dengan kita tidak menyakiti orang lain menggunakan mata kita. Maksudnya apa? Tidak memandang aurat ataupun tidak memandang perkara yang diharamkan oleh Allah SWT di jalanan. Dan perkara ini bukan ditujukan kepada lelaki maupun perempuan. Bukan lelaki sahaja, bukan perempuan sahaja, bahkan kepada semua. Kerana apa? Sebab itu perkara ini dia win-win situation. Maksudnya apa? Perempuan pun ada peranan, lelaki juga ada peranan. Kerana apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran. Allah kata dalam surah An-Nur, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Allah kata apa? Katakanlah kepada kaum muslimin, kaum-kaum lelaki ni, untuk menundukkan pandangan. Tuan-tuan, sebenarnya menunduk pandangan ni cakap senang. Tapi nak buat dia tuan-tuan, Allah sajalah tahu macam mana cabarannya hari ni tuan-tuan. Nak keluar rumah pun susah. Kerana apa? Bimbang takut mata kita yang Allah beri ini akan terpandang maksiat. Tidak lupa juga pada kaum wanita, yang mana Allah sambung ayat selepasnya, iaitu kullil mu'minati yaghdudna min absarihin. Dan katakanlah juga kepada kaum wanita untuk menundukkan pandangannya. Tapi Allah sambung lagi, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Dan janganlah kaum wanita ini menampakkan, menonjolkan perhiasannya melainkan apa yang zahir sahaja. Itu lebih sikitlah pada kaum wanita ni, untuk tidak berhias ataupun tidak berlebih-lebihan dalam berzinah. Berzinah ni maksud bukan berzinah tu berzinah ataupun berhias. Jangan kita berhias berlebih-lebihan di hadapan orang lain melainkan suami kita. Jadi dua-dua ada peranan masing-masing. Itu yang pertama, hak dalam di jalanan. Yang pertama ghaddul basar. Hak yang kedua adalah wakafful adha. Nabi kata wakafful adha, iaitu tidak menyakiti dan tidak mendatangkan sebarang kesusahan kepada orang lain. Contohnya ketika kita di jalanan hari ini, naik kereta, naik motor dan sebagainya, jangan kita sempitkan jalan orang. Contohnya jalan tu dah lah sempit tuan-tuan, di parking pula kiri kanannya, bahu kanan di parking, bahu kiri di parking. Macam kita tengok dekat kawasan perumahan ni kadang-kadang. Kalau tak muat tak apalah. Maksudnya kalau tak ada tempat lain, itu je tempat yang ada. Memang tak ada lah ustaz, itu je ada. Letak nombor sikit tuan-tuan. Macam saya tuan-tuan dekat Pusat Islam Iskandar tu, pagi-pagi berperang tuan-tuan nak dapatkan parking. Kalau tuan-tuan yang pernah pergi sana, Allah, tak settle masalah. Pagi-pagi tu kalau lambat sikit, 10 minit bertawaf lah kat situ tuan-tuan. Cari parking mana. Jadi kita kena tahan ataupun jangan menyakiti pengguna jalan raya, pengguna jalan raya orang lain. Contohnya, termasuklah orang-orang yang sekarang ni tuan-tuan, orang yang mabuk tapi bawa kereta. Apa jadi tuan-tuan? Terbang nyawa orang. Kita alhamdulillah lah, kalau orang Islam tak ada minum arak dan mabuk. Tapi jangan lupa, kita termasuk juga anak-anak muda kita yang merempit tuan-tuan. Saya ingat merempit ni zaman saya kecil-kecil dulu sahaja. Sekarang dah tak ada, rupanya sama aja.
Memang ada. Jadi merempit ni juga dia memberi kesusahan ataupun memberi kesan yang buruk kepada pengguna jalan raya yang lain. Kita kadang-kadang, saya pernah tuan-tuan kat highway tu 3 lane. Kita satu kereta kat tengah. Dari belakang kita nampak lampu banyak. Vung, vung, vung. Kita yang kat tengah, kita pula yang takut. Dia duduk sana jalan sini semua. Ya Allah, janganlah ada yang ni, kalau satu jatuh ni tuan, yang lain pun ikut sama. Jadi perkara itu menyakiti ataupun menyusahkan dan juga boleh mendatangkan mudarat kepada pengguna yang lain. Jadi Nabi kata apa? Nabi kata kaful adha, janganlah kamu menyakiti atau memberi kesusahan kepada orang lain dalam jalanan. Kemudian Nabi sambung lagi dalam hadisnya, waraddus salam. Yang pertama tadi ghaddul basar, tundukkan pandangan. Yang kedua Nabi kata apa tadi? Kaful adha, jangan kamu menyakiti orang lain di jalanan. Dan yang ketiga Nabi kata waraddus salam, dan berilah salam kepada orang yang kamu jumpa di jalanan. Nabi kata apa dalam hadis lain? Sahabat tanya, wahai Rasulullah, ayyul islamu khair? Apakah Islam yang paling baik? Kemudian Nabi jawab apa? Tut'imul ta'am, berilah makan, Nabi kata, pada orang. Yang kedua Nabi tanya apa? Wa taqra'us salam, dan berilah salam ala man ta'rif wa ala man lam ta'rif. Nabi kata, berilah salam, sebarkan salam kepada orang yang kamu kenal dan juga orang yang kamu tidak kenal. Tapi kita hari ni tuan-tuan, biasanya kita beri salam pada yang kita kenal aja. Yang tak kenal biasalah jalan nonong je kan. Itu mungkin adat kita lah tuan, tapi tak jadi masalah untuk kita sebarkan salam. Kerana salam ini adalah satu doa. Bila kita bagi salam, dia bagi salam kepada kita, dia balas salam, dia dapat doa, kita pun dapat doa. Salam sejahtera ke atas kamu. Jadi satu doa. Dan juga kita dapat menghidupkan sunnah Nabi SAW. Termasuk juga, ialah kerana apa hukum beri salam tuan? Hukum memberi salam ni fardu kifayah. Kalau tak ada yang beri salam di antara kita, maka berdosa satu tempat. Tapi membalas salam itu hukumnya wajib. Begitu. Dan sedikit adab tentang bagi salam ni tuan-tuan. Adabut tahiyyah. Nak kata detailnya adab ni Nabi bagi. Bagi salam pun ada adabnya. Ya, ada adab. Yang pertama, an yusallim ar-rakib 'alal mashi. Seseorang yang menunggang, yang ataupun yang sedang naik kereta, naik unta, naik kuda dan sebagainya itu, kalau dia lalu di sebelah orang yang berjalan kaki, maka orang yang berada di atas tunggangan itu yang memberi salam kepada yang berjalan kaki. Ini menunjukkan satu akhlak yang mulia. Kerana apa? Kerana dalam apabila seseorang itu dia menaiki kenderaan, memberi salam kepada orang yang berjalan itu, adanya unsur tawaduk. Walaupun kita di atas sedang menaiki kenderaan yang mewah ke, ataupun naik basikal ke, naik apa, tengok orang jalan kaki, kita bagi salam, Assalamualaikum. Itu yang mulakan dulu, yang ada di atas kenderaan. Itu adabnya. Yang pertama. Yang kedua, adab memberi salam. Wal mashi 'alal qa'id. Seseorang yang tengah jalan memberi salam kepada orang yang sedang duduk. Jangan kita terbalik pula. Nampak orang duduk, kita duduk, pening dah macam mana. Ustaz kata apa? Tak, orang yang berjalan itu beri salam kepada orang yang duduk. Contoh kalau kita tengah duduk dekat kafe, ataupun tengah duduk dekat mamak ke dan sebagainya, kita sampai, kita yang bagi salam. Assalamualaikum, kita duduk, salam dan sebagainya. Al-mashi 'alal qa'id. Yang berjalan
bagi salam kepada yang duduk. Itu adabnya yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang ketiga, al-qalil 'alal katsir. Kelompok yang sedikit memberi salam kepada kelompok yang ramai. Contoh kalau kita di kelompok yang kecil, ada sekumpulan anak muda contohnya sedang berkumpul, maka kitalah yang memulakan salam tersebut. Sebagai tanda apa? Penghormatan kita kepada mereka dan juga kasih sayang. Dan yang terakhir Nabi kata apa? Wal kabiru ala as-saghir. Biasanya yang kita belajar, yang kita ajar apa? Kalau anak-anak kita, tu bagi salam kan kepada pak cik dan sebagainya, ataupun seorang murid beri salam kepada gurunya. Tapi yang Nabi ajar apa? Al-kabir al-saghir. Yang besar ataupun yang lebih tua itu yang memberi salam kepada yang lebih muda. Ini apa? Ini nak mengajarkan supaya kita tawadu. Walaupun kita, contoh kita lebih tua mungkin daripada orang tersebut, tapi kita turunkan ego kita untuk kita memberi salam. Ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Orang kata message yang tersirat daripada adab Nabi SAW. Nabi sambung lagi yang tadi, yang keempat. Sikit lagi tuan-tuan dan azan. Yang pertama, tundukkan pandangan, selesai. Yang kedua, kaful adha, jangan menyakiti orang lain di jalanan. Yang ketiga, raddus salam, bagilah salam. Ataupun jawab salam kalau orang beri salam. Itu haknya, hak di dalam jalanan. Dan yang keempat, wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Di jalanan juga kita diajar oleh Nabi SAW untuk berbuat yang ma'ruf, menyebarkan kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Dengan mendatangkan faedah-faedah kepada orang lain ketika di jalanan. Contohnya apabila seorang bertanya kepada kita, contoh dia orang KL datang Taman Sentosa, nak cari haji. Mana pengurusi masjid ni, pengurusi surau? Tengok rumahnya di sini. Kita orang tempatan ini yang tolong tunjukkan. Itu namanya memberi manfaat, memberi faedah kepada orang lain di jalanan. Ataupun menolong orang yang memerlukan. Yang kita biasa lihatlah, orang nak melintas, orang tua yang jalanan yang entah tiba-tiba tak dari mana, dia berjalan seorang diri, kita nampak, kita tolong. Ataupun orang yang sesat. Jadi perkara ini semua adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dan juga kalau kita contoh, kita nampak perkara yang mungkar, yang tidak baik. Contohnya apa? Dalam jalanan kita nampak orang mencuri. Terus kita penteras. Macam mana dengan cara dengan polis ke dengan apa, tak kisah. Dengan apa kudrat yang kita ada, kita gunakan sebagai medium untuk kita mencegah kemungkaran. Dan ingatlah tuan-tuan, semua itu adalah didengari dan diperhati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa ahkam. Jadi itu sedikit tuan-tuan berkenaan dengan adab ketika berada di jalanan. Jadi insyaAllah tuan-tuan, moga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan dan juga memberi taufik kepada kita untuk memperhalusi adab-adab ini, dan semoga ianya sebati dalam diri kita seolah-olah perkara itu tidak ada beban bagi kita. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akhiri dengan sedikit doa, kemudian kita berdiri dalam pada azan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibali safina wa tayr wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya Rabb Musa wa Harun
ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon ampun, mohon maaf jika ada kekurangan dari pihak saya. InsyaAllah pada kita akan insyaAllah kita ada rezeki, kita jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.